Tapi inilah apabila hadis-hadis pada hari ini kurang dititik beratkan ketulinan dia, keontentikan dia, jadi masalah akan terus berlaku. Memadai kalau kita tengok satu kitab pun cukup dah. Kitab Fadailul A'mal oleh karangan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Fadailul A'mal. Fadailul A'mal. Tuan-tuan, saya pernah cerita kot. Saya alhamdulillah tesis saya berkaitan dengan Fadailul A'mal Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Untuk nak tulis tesis ni, saya dengan guru supervisor saya, Profesor Dr. Abu Laith, kita kontak India tu. Kita kontak pusat markas Jamaatul Tabligh di sana. Dia hubungi ada seorang kenalan dia di sana, cakap bahasa orang kita tak faham, bahasa Urdu depa lah. Sebab kita nak teks asal yang mula-mula sekali Maulana Zakaria Al-Kandahlawi tulis. Kemudian kita tanya dekat dia, ada tak lagi usaha untuk membuat penilaian semula secara detail hadis-hadis yang disusul oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi? Sebab dalam kitab tu dia pecahan dia terbagi kepada dua. Satu hadis, teks, dan bawah tu dia ada syarahan dia. Tu Fadhil Amal yang sebenar, ada syarahan. Hadis bab, hadis utama bagi setiap tajuk tu, dia ada beberapa hadis yang utama. Hadis-hadis ni boleh dikatakan 60 hingga 70% adalah hadis yang sahih. Hadis utama. Hadis utama ni tak banyak. Yang banyaknya adalah pada syarahan. Itu boleh dikatakan hampir 70 hingga 80% adalah hadis yang lemah lagi, palsu. Yang tu yang bawa cerita Al-Imam Ar-Rifa'i tu, dia Nabi SAW salam dengan dia secara yaqadah, ulur tangan keluar daripada makam, disaksikan oleh 10,000 manusia. Orang tengok lagu mana tangan Nabi sampai 10,000, tengok ke mana? Maknanya lama beratok orang tengok. Itu pun dah karut dah. Dan benda ni ada, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia sendiri cakap lagu tu. Sebab tu di Timur Tengah, di sebelah tanah Arab, Mesir, Jordan, Saudi, Syria, jemaah tabligh menggunakan Riyadhus Salihin. Dia pun tak pakai Fadailul A'mal. Orang ni pakai ulama hadis belambak sana, luku mumpui. Tapi kalau cakap lagu ni, orang nak marah. Sekali dia pun himpun pula. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni, benda yang sepatutnya perlu sedar, perlu pihak-pihak tertentu mengambil langkah, ambil kitab-kitab ni dan buat kajian, buat analisa. Jangan duk tengok saja. Kena cakap, kena maklumkan. Habaq jemaah tabligh hampa nak bergerak pakai Riyadhus Salihin. Di Malaysia kita tak bagi pakai Fadailul A'mal disebabkan banyak hadis-hadis yang lemah dan palsu di dalamnya. Nak pakai Riyadhus Salihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab Al-Imam Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dia hanya sard. Dia bagi sard ni maksud dia hanya nyatakan hadis, dinukil lah. Kena faham, orang baca teks Fadailul A'mal ni, dia ada hadis bab, hadis utama, dan dia ada hadis dalam syarah. Hadis dalam syarah tu yang banyak lemah dan palsu. Jadi hadis yang dalam atas hadis utama tu adalah hampir 70%, saya katakan, saya buat dia punya statistik dia. Hampir 70% merupakan hadis-hadis yang sahih. Bakinya adalah hadis yang lemah. Jadi benda-benda seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, yang perlu kita ketengahkan. Tasbih ni penyucian, cuci buang kitab-kitab. Dan bila kita duk tangkap kitab-kitab orang ajak sifat solat Nabi sikit, haram kitab. Orang ni dia haram kitab. Ambil kitab-kitab yang betul-betul yang haram, betul-betul yang membawa kepada penyebaran hadis-hadis palsu. Dulu pemalsu hadis dihukum bunuh. Keok. Tangkap bunuh, dulu tangkap bunuh. Tangkap tahu palsu, tangkap. Pasti apa palsu ke hadis? Dia bagi sebab-sebab. Okey, pancung. Alah ni, nak buat hukum hudud buat tu dulu. Gelut nak tangkap potong tangan orang.
Ni buat dulu, buang, cuci semua ni dulu. Ni doktrin benda-benda tak elok ada masuk dalam kepala. Perkataan-perkataan palsu yang disebarkan. Tapi dah ni ada akta hadis palsu. Cara buat. Skodeng ke. Okey.